Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Saya hari ini alhamdulillah ada tetamu adik-beradik daripada Terengganu. Cuma satu pagi ni saya nak share. Kita ni rumah tangga ni, kita nak wujudkan rumah tangga bahagia, bukan rumah tangga wara. Rumah tangga bahagia. Sebab tu satu ungkapan yang dulu Jakim selalu perkenalkan, baiti jannat, rumahku syurgaku. Macam mana kita nak jadi rumah kita tu sebagai syurga? Ahlinya bersilaturahim, kasih sayang, hormat menghormati, respect each other, tak buat masalah. Sebab tu makan bersama dalam suasana yang cukup mesra. Kerana apa? Kerana rumah tangga yang bahagia itu adalah penting untuk membentuk kita, sama ada suami atau isteri, menjadi pemimpin kepada anak-anak. Kami semua doakan semoga rumah tangga tuan-tuan dan puan-puan sekalian sentiasa bahagia. Salam daripada kami semua daripada Bandar Baru Pagi.